Assalamualaikum semua. Player, come. Saya nak bagi satu tips yang sangat mahal untuk awak takkan buat silap dalam bola sepak dan awak tak akan rasa kalah dalam game. Nak tips ni? Dengar ni. Senang je. Awak jangan main bola sepak. Sebab apa? Sebab dalam bola sepak, awak tak boleh lari daripada buat kesilapan. Dan awak pasti akan ada kalah dan menang. Because that one is adat permainan. Reality dalam padang. Yang membezakan di antara pemain yang baik, yang top dengan pemain yang biasa-biasa, sebenarnya bukan sama dia buat silap atau tak. Tapi apa action awak selepas itu. Ramai pemain yang mungkin ingat kalau dia buat silap, kalau buat silap je, terus mula mental berserabut, kepala tunduk, takut nak minta bola, takut nak ulang balik, takut buat silap balik. No, players, you kena faham kesilapan adalah guru yang terbaik. Kalau awak tak buat silap, awak takkan tahu celah mana yang awak perlu baiki. Okay, let's be refresh balik masa Cristiano Ronaldo mula-mula dia sampai ke MU, dia punya debut game masa dia umur 18 tahun, kurus lagi di masa tu, rambut pun kerinting pula, rambut dia yang ada color kuning tu kan. Tapi dia masuk masa debut game tu, dia berani tunjuk skill dia. Dia dribble sana sini, walaupun masa tu dia selalu kena tackle sampai melambung. Dia kurus masa tu kan. Dan dia pun mudah jatuh. Orang kata apa? Dribble jatuh. Tapi dia keep doing walaupun peminat mula bising. Sebab apa? Sebab nampak macam dia tamak. Yelah, zaman tu zaman yang mana winger akan buat crossing, tapi dia datang dengan satu benda yang baru. Dia cut in and dia nak cuba. So tak bagi dekat tu. So orang jadi marah lah, orang kata dia tamak. And then dalam training pun Ruud van Nistelrooy antara orang yang sangat marah dekat dia. Yelah, selama ni dapat bola daripada Beckham, now dia tak dapat. So benda-benda macam ni sepatutnya memberi kesan kepada mental, especially player muda. Tapi tak pada Cristiano Ronaldo. Dia still buat sampailah dia jadi one of the best player dalam dunia. Dia tak berhenti. Kalau dia awal-awal lah itu dia dah berhenti, dia takut nak buat silap, dia mungkin tak jadi seperti yang dia jadi sekarang. Sebab tu saya selalu pesan kat player saya, especially masa training, force yourself untuk berani. Jangan takut buat silap. Ambil risiko. Latihanlah tempat terbaik untuk you challenge yourself. Cabar limit sendiri. Awak kena ambil risiko. Kalau hantaran awak sangkut atau shooting tak jadi, it's okay. Jangan down. Buat lagi. Tanya pada diri sendiri, kenapa ia berlaku? Apa yang perlu awak buat untuk improve? Selagi awak takut, selagi awak tak nak ambil risiko, you will never learn. Ingat tu. Dan bila masuk dalam game pula nanti, janganlah pula jadi pemain yang nak main safe saja. You need to apply apa yang you training. You punya shooting, you punya passing, you need to apply. Jangan takut, jangan malu. You challenge yourself. Kalau awak nampak ruang untuk penetrate, for example, go ahead. Jangan overthinking. Kalau saya sebagai coach, saya selalu marah kalau player saya takut nak cuba, takut nak ambil peluang. You kena berani untuk execute. And then lepas tu you belajar. And then you improve. Alright? Ingat ni, bola sepak tak pernah cari siapa yang paling sempurna. Tak ada. Because dia takkan jumpa. Tapi siapa yang paling berani untuk gagal, berani untuk ambil risiko, tapi kemudian dia belajar balik, dia improve balik, itulah orang yang, ataupun player yang akan jadi player yang baik, player yang berjaya. Please player, change your mindset. Be a brave man. Okay? Berani. Jangan takut. Take risk. Belajar. Then you akan jadi seorang yang lebih baik. Alright? Assalamualaikum.